Okay, so kita pergi ke features seterusnya, scene generation. So scene generation ni function dia macam mana? Okay, dekat menu atas ni kita boleh letak new image. Dekat atas ni sini dia sudah bagi tahu yang scene generation ni untuk produk. Dia cakap your product. Maksudnya scene generation function ni untuk buat product placement atau product shoot. So contoh lah, saya ambil contoh produk minyak ni, saya nak describe dia dekat bengkel dan ada orang tengah baiki dekat background. So cara prompting ni dah beza. Dia pakai foreground element, background action dan juga background detail. So beza dengan image generation, you ada full control untuk overall image. Dekat scene generation, dia fokus dengan subject punya placement, macam mana kita nak place produk tu untuk work certain environment. Okay, so contoh foreground element, kalimah paling penting ke depan. Kita cakap bottle on concrete floor. Okay, so background action dia ada cakap mechanic repairing car at background. And paling penting sekali cakap background detail lah, dekat mana kita cakap automotive workshop, mungkin kita cakap eksklusif lah. So mungkin nanti dia akan bypass, akan reword image ni konsisten cakap exclusive new workshop. Okay, so let's start. Kita buat dia white lah, white, and then style dia is product photography, dan kita ambil bukit yang tinggi lah, sebab kita nak fokus dekat objek botol minyak tu. Saya tukar balik lens tu, saya nak ambil dia 35 lah, tak terlalu wide. Ambil dia 4.0 punya aperture. Kamera lens saya biar je Sony, tak apa. Kalau anda ada cita rasa sendiri, pilih lah anda punya preset kamera sendiri. Okay, framing style kita ambil full shot lah, medium shot, full shot, sebab saya nak nampak mekanik tu kat belakang tapi tak berapa jelas lah. And then composition biar je, kalau anda ada composition sendiri, decide lah. Okay, aspect ratio mungkin kali ni kita buat square je, biar je square. Engine sama, nana-nana. Lighting, sebabkan dia kita fikir lah, okay, kita nak buat indoor, so kita adjust balik prompt tu, cakap indoor. Okay, so kita tukar daripada lighting ni, cakap biar je soft. Ambient kita biar. Okay, ni saya tak nak kacau sebab tadi kita dah pusing. Saya nak highlightkan benda paling penting sekali is product dimension. So apa pentingnya product dimension ni is dia akan predict accurately berapa besar size produk tu untuk place dekat dalam scene tu. So, sebagai contoh, produk botol champion ni dimension dia dalam 9. Okay, saya tukar sekejap dia punya dimension ni. 9 inci lebar, 11 inci tinggi, 4 inci depth, ketebalan dia. Okay, so dah set semua ni. Saya yakin dengan saya punya size and description, saya generate je. Okay, so ni adalah gambar yang dihasilkan based on scene gen. So seperti yang saya cakap tadi, scene gen ni dia punya photographic style dia lebih kepada macam product placement lah. So fokus dia is subject dia sendiri, which is product lah, prop. Okay, so bila kita generate gambar, output ni akan keluar. And macam biasa, kita boleh tweak juga size apa, ataupun nak buang ke elemen yang tak nak. And kita nak regenerate pun boleh. Macam generate image pun sebenarnya boleh regenerate tadi. So yang ni pun kita boleh regen. Okay, kenapa ada sidebar kat sebelah scene ni? So tujuan dia is tuan-puan nak bandingkan sendiri lah gambar tu accurate tak accurate, macam mana dia placement dekat dalam scene ni sendiri. Okay, so kita try tekan scene gen ni, regenerate, tengok macam mana dia regenerate gambar tu balik. So lepas dia regenerate, dia akan generate outcome yang beza lah, sebab tujuan kita nak regenerate kan.
tapi still full dengan description sama. Dia punya foreground, midground, background. Okay, so kita pergi next features kita, breakdown. So breakdown ni macam mana? So breakdown function dia is macam multi scene punya shot lah, di mana dia akan createkan different shot yang beza, angle yang beza, and poses pun boleh ubah juga. So kita tengok kat belah kiri ni, nombor 2, kita dah upload gambar. So kita tengok bawah ni ada define new shot. Macam mana kita nak buat angle baru tu? Ok, saya nak ambil, kita biar dia close up, tukar close up, and angle dia kita ambil dash angle, macam tilted sikit punya style. Okay, so new pose dia, kita cakap dia hand touching his face. So kita tengok macam mana dia generate untuk poses baru dengan scene baru with shot yang berbeza. So variation ni boleh pilih lah daripada 1 sampai 4. So saya pilih 2 je sebab nak cepat punya generation. Kita nak tengok outcome ni macam mana. Okay, so ni lah hasil daripada generation tu. Kerana kita boleh pilih di mana 2 gambar tu dihasilkan daripada description kita sendiri. So close up, dash angle. So ni lah saya punya hasil generation. Okay, tapi ada lagi satu feature ni, kalau macam kita malas nak fikir shot tu macam mana nak pilih drop down and type balik and generate balik and then ulang balik benda sama. So apa kata kita tekan generate 8 dynamic shot. So once kita tekan ni, dia akan bypass semua kita punya drop down and prompt. So dia akan generate randomly by logic dia punya processing. Okay, so kita tekan. Okay, so kita tengok 8 generation gambar yang kita dah buat tadi. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 shot yang berbeza. 8 shot yang berbeza. So ini based on logic core dia sendiri lah. Kalau kita tak puas hati, kita tekan je lagi sekali, dia akan generate lagi sekali. Okay, one thing about features breakdown ni, instead of kita generate gambar saja, kita boleh generate dia kepada 8 video berbeza ataupun 8 klip yang berbeza dalam satu video. Okay, so kita tengok kat sini, kita tekan button ni boleh animate video, ataupun kita pergi kat bawah ni, pergi kat cinema pipeline. So macam biasalah, engine boleh pilih engine apa kita nak. Okay, dan pergi kat pro setting ni, dia ada setting. Kalau kita nak setting basic, kita biar je, tekan je animate ni, ataupun tekan kat setiap satu gambar ni, type balik prompt dia and pilih shot type dia, nak dolly ke apa second generation ke. Tapi kalau kita nak setting macam nak control each video punya standard berbeza ataupun satu pipeline yang sama, kita control kat sini je. So kat sini dia akan generate automatically untuk semua shot tu satu shot yang sama. Maksudnya bukan satu shot yang sama, untuk semua tu compose dalam satu video yang sama. Okay, so saya try dulu, tekan ni, dan kita tekan animate remaining 8 shot ni. Okay, so 8 scene tu saya rasa dah okay, dah habis generate dah pun. So kita tengok ada 8 sequence tadi. Pergi kat bawah ni preview. Okay, setiap shot ni dah di-generate ikut kita punya ni lah, request. Okay, by preset dia ada yang dolly, ada yang static, just berlari. Okay, so ni contoh shot preview. Kalau kita nak tengok, ni lah dia punya stick sebenarnya, fully video dia. So kalau nak download, download pada sini je lah.
akan download ni, then dia akan save. Ataupun nak save sequence satu-satu ni, boleh tekan step shot ni, dia akan download shot tu, shot 1 sampai 8. So itulah features breakdown kita.